Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya Raja Muhammad Syafiq Indonesia Dan saya Muhammad Daniel bin Muhammad Syahid. Kami daripada Badan Kepimpinan PIS. Jadi hari ini kami nak buat satu menu kesukaan ramai rakyat Malaysia, iaitu burger. Jadi apakah bahan-bahan yang diperlukan? Jom. Jadi yang pertama kami akan menggunakan burger. Jadi tuan-tuan sekalian dia datang daripada dari list. Yang kedua tuan-tuan dan perempuan iaitu kita akan pakai satu salad. Tomato dah ramai tuan-tuan dan perempuan mesti tahu yang pakai ni yang timun lah. Yang ketiga kita akan pakai telur, memang wajib tuan. Lepas tu yang kelima kita akan pakai margarine. Lepas tu yang korang boleh tengok bahan-bahan di sini ada cheese, ada seasoning, ada mayonnaise, ada sos dan lain-lain. Jadi tuan-tuan dan perempuan Ini bahan paling penting, iaitu daging burger. Tapi kami tak pakai daging burger, kami pakai daging ikan je burger. So, jom kita mula je. Jom kita tahu. Kita akan potong timun. Weh, apa tak ajak aku mana? sorry kami terlupa. Main kita buat jadi. Betul. Okey. Nama anak ada dua tahap. Anak yang ada PRS, SPA, Almaat. Dia ni first tangan kena gini ya. Potong tangan tak. Potong satu. Look. Kita akan potong punya roti burger. Kita jaga orang kawan-kawan. Pisau ni tak hijau. Budak-budak tak boleh kan? Ingat tak? Okey dah habis dah potong timun. Kita nak buat apa pula saja? Kita ni guna potong. Semua ni. Boleh apa? Okey. Ingat tak? Ada potong lah. Oi. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي Makan. Sekarang ni kita dah siap potong burger. Kita siap. Jadi ini dia kita akan buat iaitu fish burger, ikan burger maksudnya. Okey, ikan ni kita nak pancok dulu. Pancok bagi dia, kita akan buat daging dia. Okay, kita ambil tiga. Yang ni dia kena potong tau. Tapi kalau nak pancok tu dia tak buat. First basuh tangan dulu lah. Kita basuh tangan lah. Okey, pancok dulu. Pancok dulu semua. Lepas tu kalau nak time lepas kita pancok ni, kita kena masukkan telur. Okey. Masukkan telur. Kita pakai sebiji dulu. Lepas tu sebut puasa, kita kena ada Maggi seasoning. Kita bagi ni telur ni, kita kena bagi merata kat semua. Sebab lagi kalau takut masuk kan, dia akan jadi hanyut slow sebab yang telur tu. Pancok dulu. Lepas tu kita masukkan ni dalam 5 litik lah. Tak buka lah kan. Okay, kita letak lah kadar. Lepas tu kita baru kita ni balik.
Tu kalau kita ada kursi ni, ikutlah nak tambah apa lepas tu. Kalau saya nak tambah, kalau kami lah, kami nak tambah apa cabai. Kita rasa betul-betul sikit. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي Okay, kamera main ni. فديتك سيدي صلاة Ini kita dah bagi ni dah, ni mata dah semua. Lepas tu kalau nak sedap lagi lah, dia prefer sos apa? Ni Tazak Island. Tazak Island sedap ni. Tapi ni dah habis dah berapa dah. Ni cheese. Ada adunan, kita kena buat adunan dah kan. Kita bagi dia bulat-bulat. Poncok ni, ni yang kita nak buat ni. Kita ambil dalam satu burger ni, kita buat dalam sak burger ni. Kita buat sak ni kan. Kita jadi risau je. Kita sikit. Tengok sukatan dia. Tekan. Lepas tu dalam ni tambah sikit. Kita tolak sikit. يا حبيبي يا شافعي Ini kita buat dalam untuk 3 orang makan. Ni asal lebih ni. فديتك سيدي Lebih kita buat yang besar. Jika nak tambah apa, boleh juga ni. Okay. Ataupun kalau senang kan, ambil ni, kita buat bulat tu. Buat bulat tu lah, dia buat ini. Tapi nak bagi bulat dan sempurna kena pakai tepung jagung. Kalau orang dia buat burger kan, dia kena buat tepung jagung. Pakai tepung jagung bagi bulat sempurna. Kita buat 3 dulu kan. Okay, next. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا Dah siap kita punya roti burger. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا Okay, Raja, cakap Raja. Okey. Dah habis kita buat semua benda tu. Last kali kita akan susun dia punya burger. Kita akan buat burger. Second kita akan buat salad. Kita akan buat 2 salad. Kemudian kita akan letak daging burger. Itu fish and chip. Jadi kita buat sos. Sos dulu. Kita akan buat sos dulu. Sos cheese. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي Sos chili. فديتك Sos سيدي chili. Daripada nak jenama. صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام 3, kita akan letak sos mayonis. حبيبي يا العالمين يا محمد Kemudian kita akan meletakkan Limon dan tomato.
Okey, yang terakhir kita akan tutup benda ini. Macam ni je buat lah. Bawa tunjun. Okey, kita dah habis buat burger ni. Ianya okey, yang ni apa ya, kita punya food review ah. Okey, apa boleh makan burger ni ah? Hampa review jujur ah. Okey, boleh. Boleh ni. Okey. Betul. Boleh. Aku dah. Silakan. Kami review hampa tengok. Tengok eh. Oh, jujur. Tak. Ini tak lah. Tak apa, main kat rumah. Sini. Lantar sedap kan. Lantar beli kat kedai orang. Ni minum. Oh, Nak makan kat kau. Apa buat ni? Bila aku suka bro. Nampak ah. Bismillah. Muka. Sedap ni. Sedap. Sedap. Punya sedap. Miau, sedap lagi. Okey, kita punya food review dah approve dalam kedai kita. Ianya itu saja pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dah berada di hujung rancangan. So kami dari pihak kami mengucapkan terima kasih kepada Mak Syafina sebab bagi barang kami untuk bagi alat-alat bahan semua kepada Okey, dan terima kasih kepada penonton kerana telah melihat daripada video awal hingga akhir. Dan itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal sekali, teringat terus. Bye bye.